Kalau kau tengah pening nak pilih antara Lenovo Legion Go 2 dengan ROG Xbox Ally X, sini jujur aku cakap dua-dua power tapi vibe dia lain sikit. Untuk spek sebenarnya lebih kurang sama antara dua ni. Dua-dua ni guna chip yang power Z2 Extreme. Dari segi saiz, Legion Go 2 ni besar gedabak macam bau iPad tapi ada controller. Dan ni dia punya flex, screen OLED babe, cantik gila. Main game dalam gelap, dia punya color hitam tu memang pekat. Ally X on the other hand, sangat ringan, selesa, senang nak bawa mana-mana. Ini kalau main waktu baring pun kurang lenguh. In term of screen dia lebih kecil sikit pada Legion Go S dan dia pakai IPS dia. Tapi color still vibrant, boleh tahan lah. Dan untuk controller, Legion Go S boleh detach macam Nintendo Switch. Untuk Ally X tak boleh cabut tapi dia punya grip yang macam controller ni buat dia lagi selesa untuk dipegang. In term of battery life, Ally X menang sikit compare dengan Legion Go 2. Dan last sekali dari segi harga. Harga kalau korang nak lebih affordable boleh ambil Ally X. Kalau ada duit lebih boleh ambil Legion Go 2. So simple je, nak screen lawa, feeling premium, ambil Legion Go 2. Nak ringan, selesa, tak menyusahkan, ambil ROG Xbox Ally X.